kamera. Dia kena ajar ni, kuat. Boleh. Tipuk lah dalam macam ni, terbang. Ya. Tipuk kan. Oh, dia terbang ni. Boleh duduk. Boh. Bongkai. Okay. Sekali kita tengok ikan. Dia takut. Dia keluar dah ni. Oh, ya. Dah. Terbang dah. Oh, balik awak. Oh, dia tekan lagi kan, Dia tekan lagi. Pak tipuk kan, Pak tipuk. Aduh. Bodong ada sini. Ha? Ada banyak. Yang terlepas. Terlepas dia lah. Penyok dah penyok. Dia keluar dah. Mana tadi? Ikut ni. Rapat. Alhamdulillah. Geng, naik geng. Tu dia, Pak tipuk. Tanggal tu ni. Dia keluar ni. Oh, Pak tipuk. kita Okey. cari lagi geng. Cari lagi. Okey, sudah disauk geng. Pak tipuk. Pak tipuk pula geng. Aku betul tahu style ikan ni. Ha? Ya ke? Oh, Tak pernah dapat eh? tak pernah dapat. Payah tak boleh grab tak boleh. Ada gigi eh? Ya. Pak tipuk. Tipuk ataupun ikan pecah periuk. Oh, pecah periuk. Oh je. Tahu Tahu ya. Raja. Tipu takkan tak tahu. Dia dia macam sekap pun tu. Oh, sekat batu. Mantap. Tu dia geng. Oh, sini. Kamera. Ha, tu dia. Dia geng. Padu. Tak bawa ni apa. Yang duk bubuh dekat dada tu kan ni. Terlupa. Yang sebab ada stand juga ah. Kita boleh tengok juga ni. Oh ya, ada dekat 3 kilo kat ni. Saya tu ni. Oh, itu 2.9 kilo. Ni mungkin kecil sikit. Tapi hampir-hampir dah lah. Hampir-hampir dah. Pak tipuk. Kat 3 kilo. Pak tipuk ataupun pecah periuk. Ataupun ada kata siagak batu lah. Untuk sekap. Tak kambak kan? Tunggu je. Oh, dia makan ni. Dia betul kan? Lepas tu saya tunggu saat. Ada macam kemam kan? Lepas tu dia